saya merantau. Tapi saya datang sini saya tak duduk dengan duduknya kakak saya di Shah Alam. Tapi saya tak duduk. Saya beranikan dirilah. Saya cari rumah dulu, saya tinggal anak-anak dulu, saya cari rumah. Cari kerja, dapat kerja. Betul. Baru saya bawa anak-anak saya. Tapi masalah besar nak pergi sekolah, nak hantar anak-anak lagi. Betul, sampai Nak pergi sekolah lagi. Kesian tau anak saya nombor 2 tu. 2 orang tu yang dua orang bungsu tu. Pergi sekolah, kena tunggu saya saya ingat lagi di Batu Muda sana, di Jalan Ipoh tu, Batu 4 tu kan. Situ ada satu 7-Eleven. Diorang sekolah kat situ tu. Saya suruh diorang tunggu di situ sampai saya balik kerja di 7-Eleven tu. Kalau saya balik kerja jam 7 tau. 7 malam baru balik. Sampai malam baru diorang nunggu sian. So saya ingatlah anak saya tu. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kekuatan lah. Walaupun saya tak belajar, tapi saya solat tau. Tapi saya tak tahu solat saya tu betul kah? Sama ada dia betul atau tidak, saya tak tahu. Mana yang saya tahu itu saya ikut daripada buku saja. Tak ada yang bimbing kan? Tak ada yang bimbing. Saya belajar saja, saya doa saja, saya cakap juga lah, saya sembahyang, saya tak tahu betul ke tak betul, terserah saya cakap. Macam tu. Lepas tu InsyaAllah Allah terima. Lepas tu bila anak sudah besar, dah habis satu, habis form 5, habis. Tapi banyak juga cabaran lah menjaga anak-anaknya. Betul. Bukan senang. Betul. Juga satu orang menjaga dengan mana, dengan kau lah mak, kau lah bapa. So Betul. dengan gaji pun tak besar. Tapi Betul. Alhamdulillah okey lah, boleh juga aku hidup anak aku. Lepas tu saya dapat kawan-kawan panggil lah, dia cakap pergilah belajar. Saya cakap macam mana saya nak belajar, saya kerja, anak saya macam mana, saya pernah bagi makan. Betul. Tapi saya kuatkan diri juga untuk pergi pergi. Maka bila saya balik daripada kerja, saya singgah. Saya tengoklah keadaan kat situ. Saya duduk di belakang-belakang, tengok di tepi-tepi, malu lagi nak masuk. Lepas tu tengok dorang. Pertama kali Ustaz Farhan tu, saya tanya lah budak-budak situ, saya cakap sini ada apa? Dia cakap sini ada orang belajar agama. Pergilah masuk kak. Tak apalah, saya cakap saya duduk sini, saya tepi-tepi, saya tengok dulu. Masa tu malu-malu lagi, takut lagi, segan lagi. Lepas tu tengok dorang seronok juga, saya cakap 2-3 hari datang, masuklah dalam kelas, duduk tepi-tepi. Dengar macam seronok pula. Tiba-tiba Ustaz Farhan menyoal pula. Aku ni yang sudah tak tahu apa-apa belanya. Apa dia cakap? Baina, cakap ada tak cuba baina, cakap ada, tunjuklah saya macam ni. Dia cakap sebutkan 3 rukun solat. Saya cakap Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tak tahu, saya baru nak masuk kelas. Tapi Ustaz Farhan tu okey juga, ni apalah baik. Dia tak apalah, dia cakap. Okey, sebab tu. Dari situlah saya mulai, tiap-tiap balik kerja saya mesti singgah. Masa tu pergi tak ada bagi allowance lagi tau. Dia bagi makan saja. Makan je. Sekarang dah ada allowance sekarang ada allowance dah. Dia bagi RM30 je. Lepas tu belajar tu pun belajar begitu sajalah. Lepas tu so saya niat nak berhenti kerja. Tapi masa tu anak sudah besar dah. Dah habis form 5, yang satu orang. Yang satu sudah melanjutkan pelajaran, dia ambil diploma, yang satu 2 orang pun ambil diploma, dah habis dah. Lepas tu entah kenapa bapaknya tu datang pula dalam kelas sini, cari anaknya pula. Dia cakap rindu anaknya, dia cari kami. Rupanya dia di KK tu, dia cari kami. Kerana kami berpisah, tak ada masa saya di KK, tak ada macam keputusan lagi lah. Hitam putih. Tak ada. Sebab saya banyak kali naik mahkamah, dia tak datang naik mahkamah. Berapa tahun saya naik mahkamah. Last dia nak kahwin dengan perempuan tu, baru dia nak sign. Sebenarnya dia tak nak berpisah dengan saya, dia tak nak. Tapi saya tak mau, saya cakap saya nak berpisah juga. So dia ambil keputusan berpisah, sign. Sebab itu saya merantau terus pergi sini tu. Lepas tu dia dah dekat Perkim ni. Tak apalah. Sini ya? Depan ni. Okey. Rantau sampai sini. Sampai tu saya belajar di sini Perkim. So anak semua dah besar-besar, bapak dia anaknya 2 orang tu. So saya bagilah, ambil lah, saya cakap. Saya bagilah yang bungsu, 2 bungsu lelaki dan perempuan. So saya ada masalah untuk belajar sini. Saya belajar sampai sini. 2017 saya start belajar ke sini. Secara konsisten lah. Rumah di 12. Inilah rumah kedua saya. Betul inilah rumah kedua. Rumah ni kat sini je?
kecil di Bangsa Maju rumah saya. Oh, kena Lepas tu sini nak belajar sampai apa yang semua saya dapat tahu semua. Alhamdulillah lah, orang bilang apa? Mungkin inilah dia punya hidayah Allah nak bagi. Mungkin inilah petunjuk yang Allah nak bagi bahawa saya dengan suami saya memang tak ada jodoh. Mungkin kalau saya masih lagi dengan dia, memang saya tak belajar lah. Dan masih duduk berperap di dalam rumah. Betul. Tapi dengan hidayah Allah tu bagi, dia punya petunjuk, ini hikmah dia lah. Saya dapat belajar, saya dapat kenal agama Islam dengan betul. So di sinilah saya belajar. Sampai sekarang lah saya masih belajar lagi. Cerita saya taklah berapa sangat. Cuma boleh lah kalau dia bukan cerita. Ya lah, maksud dia penceritanya betul Allah dah aturkan kalau jalan yang berpisah tu mungkin bainah lebih baik lah. Itulah mungkin itulah maksudnya Allah, maksudnya dia Allah nak kami berpisah juga. Supaya saya dapat memperbaiki diri saya, dapat untuk mengenal agama Islam dengan betul. Di sini baru saya dapat kenal betul-betul. Walaupun macam mana susahnya saya mendidik anak saya daripada kecil dengan seorang diri. Betul. Di situ saya nampak sebab apa yang saya dapat duit sikit pun saya rasa macam banyak. So orang bilang itulah macam berkat. Mungkin ini dia orang cakap berkat. Sebab gaji bukannya besar pun. Betul. Kalau di KL ni dengan sewa rumah dengan gaji yang 1,000 lebih, sejak mana lah dapat. Tapi saya pun pelik juga. Saya syukur ya? Saya bersyukur juga. Saya baru terfikir kan. Bersyukur juga. Kalau tanya orang tak. Betul, macam tak masuk akal tak kan. Masuk akal, ya. Dengan dulu bagus lagi tambang kan RM1 bas tu boleh pulang alik boleh pakai kan dia punya tiket. Sekarang tak boleh. Tapi kira alhamdulillah betul. Kadang-kadang aku bersyukur sangat. Cakap mungkin inilah hikmah yang sebenarnya Allah nak bagi dengan aku, bahawa aku harus berpisah dengan dia sebab inilah jalan aku. Memang Allah dah tulis dah yang aku harus berpisah dengan suami, bahawa aku tak ada jodoh dengan dia. Saya bilang mungkin inilah hikmah dia. So saya macam lah. Jangan siapa macam tak percaya, tapi ini memang Allah, kuasa Allah kan. Yalah. Itu sajalah yang nak sikit. Apa tu, Bainah ada rasa tak yang rasa tak Islam ni mungkin tak berapa betul ke? Ada tak rasa macam tu? Dulu ada jugalah pertama masa saya dalam krisis kan. Saya rasa kenapa lah saya dah masuk Islam, tiba-tiba harap-harap saya ada orang yang didik saya. Tiba-tiba jadi macam ni, banyak inikah saya cakap Islam saya cakap inikah dia Islam. Harap-harap orang yang kahwin tu dapat bimbinglah saya bawa, padahal dia tu sekolah agama tau. Sekolah agama, pelajar terbaik lagi. Suami saya tu bekas suami, tapi tak tahu kenapa dia pun tak faham. Dia sendiri pun tak solat Jumaat saja. Betul, tapi tak tahulah, mungkin Allah nak tunjuk kot. Kadang-kadang saya pun terfikir juga, entahlah nak cerita. Bainah ada pernah rasa tak bila orang kata macam tak ada orang yang pernah nampak Tuhan, tak pernah nampak syurga neraka, agama pun banyak, semua orang kata agama dia betul, tak ada orang nak percaya agama yang tak betul. Dalam diri tu ada terasa tak yang agama Islam ni betul? Ada tak rasa macam tak betul? Memang adalah dulu pertama nak masuk Islam tu. Sekarang ni tak adalah. Sekarang saya dah percaya, dah yakin betul-betul bahawa rupanya orang bilang apa tentang rukun Islam yang ke-6 tu kan? Apa tu? Qada dan qada dan qadar tu, bahawa di sebalik kejadian itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya merancang dan sesuatu itu boleh diubah dengan doa saja. Itu sajalah. Sebab itu yang saya yakin bahawa kita kena yakin dengan rukun Islam yang ke-6, rukun iman tu. Itu sajalah. Okey, terima kasih Sister Bainah atas perkongsian. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi. Saya doakan semua terbaik. Sama-sama kita berjumpa di Jannah. InsyaAllah. Firdaus, nanti Jannah Firdaus. Ya, Rabbal Alamin.